Tiga tanda cinta tu dah mula rasa tawar ataupun hamba. Jom Miza bagi tiga tanda tersebut. Yang pertama, borak tu dah tak macam dulu. Dah tak seronok. Dah tak mesra. Topik pun basic. Dah makan ke? Oh, dah. So, dia tak ada pantulan bila conversation tu berlaku. Yes, itu salah satu tanda yang kuat. Hamba. Nombor dua, kurangnya rasa effort tu nak buat pasangan tu rasa happy, rasa seronok, plan benda yang romantik, bawa dia pergi bercuti ke, belikan dia hadiah ke, dah tak ada. Benda tu dah tak ada, dah tak terfikir. Poin yang ketiga iaitu yang terakhir. Tapi sebelum Miza bagi poin yang terakhir, jemput follow TikTok Miza ni. Miza akan up lagi next content 3 tanda. Cuma korang boleh juga bagi Miza ideas next 3 tanda apa yang korang nak Miza buat. Yang ketiga iaitu yang terakhir, cepat dan mudah sangat naik angin, rasa marah. Lebih penting rasa penat dekat badan ni. Penatlah buatkan untuk dia ni. Penatlah nak buat air untuk dia. Penatlah nak masak untuk dia. Yang lelaki pula penatlah nak tanya banyak-banyak yang hari dia ni okey ke tak. Ada tak tanda tu dekat pasangan ataupun hubungan korang sekarang? Perbaiki selagi masih sempat. Jom komen, jangan kecak-kecak.